Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat. Okey, hari ni kita nak pergi mengangkat bubu. Angkat bubu, lepas tu kita buat aktiviti memancing sahabat. So ini kita bottom. Sebab kita ada bawa umpan udang hidup. Tapi udang kita semua sudah 50 nampak mega. Dah bertemu ke alam barzah. Udang kita dah outstation. Okey, moga-moga dipermudahkan rezeki dan diperluaskan rezeki kita dan dijauhi daripada segala mara bahaya sahabat. Moga sahabat-sahabat semua pun dipermudahkan rezeki juga dan sihat-sihat selalu. Okey, nampak ni pembinaan sedang dijalankan. Ni nak buat sogo kat sini sogo dengan mall kat sini. Sogo dengan mall. Tenang besok. Siapa nak shopping ke apa, boleh nak buat sogo ni. Okey, kita layan terus sahabat. Kita baru keluar daripada JT dekat dah muka Kuala tu. Okey, kita layan terus. Air nampaknya hari ni alhamdulillah air cantik. Okey. Nampak air memang terbaik. Air macam air kat sungai nampak. Enak air mana ada ombak. Alhamdulillah. Hari ni orang bawah dipermudahkan rezeki Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita menuju ke spot yang pertama. Angkat bubu dulu angkat bubu. Mudah-mudahan ada hasil padu-padu. Okey, lain terus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru nak panas tu. Sikit. Minyak. Buat sikit minyak. Buat sikit. Buat sikit lagi. Tak kuat ni sampai. Alhamdulillah rezeki ada 2 ekor. Barang baiknya. Rezeki padu-padu. Tu dia. Gerut-gerut. Syukur pada Allah. Rezeki yang dia bagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tu bangkok kita. Oh, ada barang? Bismillahirrahmanirrahim. Bangkok silap. Oh, jaga ada singat. Oh, barang baik. Ya, ambil layar. Padu. Padu saya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki kali ni. Barang baru. Boroi perut saya. Yeah. Nama saya John Rani. Saya suka masuk dalam bubu. Nampak saya punya gigi. Padu mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pun masuk dalam bubu. Umpan dulu balik. Elok. Cari umpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gulok aku nipu ni. Pulau pokoknya air. Umpan. Allah, lucu umpan. Okey sahabat, kita pergi spot lain pula. Spot yang kedua. Okey, ayan terus. Aduh mantap. Selat. Tengok. Oh ya. Okey, cantik. Alhamdulillah. Aduh mantap. Alhamdulillah rezeki. Padu. Ni geng. Padu mantap.
Okay guys, balik. Dah tengah hari dah. Boleh solat Zuhur lah. Balik solat Zuhur. Sudah tengah hari. Ikan kurang ni. Mancing kurang. Mancing tak ada mu. Mancing tak ada. Mancing tak berapa nak meriah. Hanya ikan bubu saja. Okey, kita layan terus. Okey sahabat, kita dah selamat sampai di jeti. Letih. Letih. Okey, kita tengok asyik. Ni buah temikai, tak makan buah temikai. Tu dia. Ni asyik. Baby. Asyik tak banyak. Adalah ni gaci, kerapu. Okey, tu je hasil dia, tak banyak mana. Boleh lah. Ada manis-manis jenah. Okey sahabat, ini ikan tadi, ikan kembung. Kembung kita buat goreng. Lepas tu kita ada ikan sagai. Sagai kita masak kari. Kita kari. Kari ubur sayur kacang bendi. Kari ikan sagai. Nampak kepala dia. Nampak sagai padu. Okey, makanan kita sudah siap sahabat. Seperti inilah menu hari ni. Ikan sagai masak kari. Sagai masak kari. Satu ayam kari. Ikan kerisi, ikan kembung goreng. Dan sayur kobis. Dan cuci mulut tembikar ya. Air apa? Sasi. Air sasi. Okey, macam itu saja kita punya menu makan hari. Sebab hari ni kita balik awal. Dalam waktu Zuhur tadi. Alhamdulillah ada juga rezeki yang diberi. Inilah rezeki kita, ikan fresh. Okey, jemput makan semua sahabat. Next time kita jumpa lagi sahabat. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Okey, kalau ada salah silap daripada saya, minta maaf banyak. Terima kasih buat semua support. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Padu mantap.